Nama anda penama. Tetapi itu belum tentu bermaksud semua duit itu milik anda. Ayah meninggal dunia. Dalam rekod simpanan, anak sulung tercatat sebagai penama. Dia berkata, nama saya ada. Jadi, duit ini hak saya. Adik-beradik mempersoalkan. Ibu terasa terpinggih. Keluarga mula retak kerana salah faham. Brutal truth, penama tidak semestinya pemilik mutlak. Untuk KWSP ahli Islam, penama bertindak sebagai wasi atau pentadbir. Tugasnya bukan mengambil semua, tetapi mengurus dan mengagih kepada waris berhak mengikut hukum Islam. Risiko bermula apabila kita nampak nama, tetapi lupa fungsi. Menerima wang tidak semestinya memiliki wang. Ada pemilik. Ada pentadbir. Status penama bergantung pada aset dan dokumen. Dalam takaful, penama boleh menjadi wasi atau penerima hibah bersyarat. Kesannya berbeza. Jadi, soalan sebenar bukan, dah letak penama. Soalan penting, penama menerima sebagai siapa? 3 perkara mesti jelas, siapa menerima, dalam kapasiti apa, dan apa kewajipannya selepas itu. Penamaan penting untuk tuntutan dan pengurusan. Tetapi nama sahaja belum menyelesaikan pembahagian. Real planning menerjemah niat melalui instrumen yang betul, supaya waris faham siapa memiliki. Jangan tunggu bergaduh. Follow Elman Rusli untuk lebih banyak Unfair Insight TS.